jogging lah. Ui, wah ni. Oi, apa benda ni weh? Saya Adik Arif Syarul Azwan. Okay, hari ni saya nak bagi tahu pasal projek iaitu gelombang radio. Apa yang kami ambil peralatan ni? Okey, kami ambil telefon pintar kan. Saya dah penat jalan ketinggian jogging. So apa fungsi peralatan yang telefon pintar ni? Telefon pintar ni untuk berkomunikasi melalui internet, merakam gambar dan video serta menggunakan pelbagai aplikasi. Macam ni. Cantik jenis gelombang yang terlibat adalah telefon pintar ni. Dia menggunakan beberapa jenis gelombang, macam gelombang radio untuk panggilan dan mesej. Satu gelombang mikro pula untuk sambung internet dan wifi, serta gelombang cahaya untuk paparan skrin dan kamera. Sekejap cari live tak ada. Hai. Okey guys, saya Muhammad Yazafan bin Muhammad Zali dari Dude MC akan menerangkan gelombang radio dari telefon pintar. Okey, panas ni geng. Okey, kita akan sembang gelombang radio pasal ini telefon pintar. Okey, ciri-ciri gelombang radio ialah bergerak dalam garis lurus. Betul, boleh melalui udara, tak perlu wayar. Betul, boleh dihantar dan diterima oleh antena atau menara telekomunikasi. Okey guys, aku akan terangkan pasal pengoperasian peralatan. Telefon pintar beroperasi dengan menghantar dan menerima isyarat menggunakan gelombang. Selain itu, saya bagi contoh, semasa membuat panggilan suara, kita ditukar kepada isyarat gelombang radio dan dihantar ke menara telekomunikasi sebelum sampai ke penerima. Terima kasih. Okey guys, kembali lagi bersama saya. Saya akan terangkan pasal hubung kait pengoperasian dengan ciri gelombang. Okey, pengoperasian telefon pintar bergantung pada ciri-ciri gelombang seperti kestabilan, kelajuan dan kemampuan gelombang bergerak jauh. Tanpa gelombang yang sesuai, telefon pintar tidak dapat berfungsi dengan baik. Terima kasih. Oh ya, nama saya Muhammad Aris Haikal bin Muhammad Firdaus Pairin dari kelas 2 DMC. Baik, untuk kesan kedua, gelombang yang digunakan dalam telefon pintar memberi banyak kesan dalam kehidupan harian kita. Contohnya, gelombang radio membolehkan kita berkomunikasi jarak jauh dengan cepat tanpa menggunakan wayar. Untuk secara ringkasnya, kesan gelombang dalam telefon pintar ini ialah memudahkan berkomunikasi, pembelajaran dan kehidupan harian kita melalui teknologi moden. Baik, untuk kesimpulannya, telefon pintar merupakan peralatan moden yang sangat bergantung kepada pelbagai jenis gelombang untuk berfungsi. Sekian daripada saya. Sahaja pendidikan ini daripada kumpulan kami. Terima kasih.